Kadang-kadang ada orang dilahirkan normal, tapi mungkin jiwa dia OKU. Dia main jahat. Macam aku tak ada fikir. Kadang saya duduk dalam troli. So barang-barang dalam troli tu, saya pun dalam troli scan lah. Macam mana saya masuk dalam troli tu? Satu, bini dokong angkat letak. Satu lagi, you panjat masuk. Okay, jawapannya adalah kau yang nak pergi sangat kan? Dia siap tenang-tenang je saya punya motor. Jalan. Sampai satu peringkat, saya dah start penat. Paling penting start rasa menyesal. Try tanya lagi lah. Dengan harapan cakap apa? Jauh lagi dik. Dah lah jauh, tak best. Itulah jawapan yang kita nak kan. Abang jangan tipu saya, sebab saya dah kali kena tipu. Dia cakap apa? Dik, Senpai. Okay, cerita sikit pasal motivasi punya cakap-cakap ni. Sebab saya tengok banyak juga you buat bagi talk dekat luar. Sebab ni apa yang kita sembang dekat podcast yang you dengar ni pun sebenarnya dia reality cerita. It's a journey. So macam kadang-kadang kita nak cerita pasal kejayaan seorang ni, kita bukan cerita pasal apa yang dia buat sekarang yang berjaya saja. So perjalanan, the journey tu sebenarnya yang membuatkan proses orang tu berjaya. betul? So mungkin boleh cerita sikit yang paling current sekali kat mana? Yang paling baru balik ke? Saya punya ceramah banyak skop lah. Kalau di sekolah, saya bercakap pasal motivasi nak berjaya, nak belajar sampai ke universiti, dapat kerjaya yang baik dan sebagainya. Itu memang skop saya dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Memang sesuai lah, sebab sekali je dapat nombor 2. Sesuai. Betul. Dan saya pun memang dalam education punya line kan. Education punya line. Ada orang dia berjaya, dia tak berjaya kat sekolah, tapi saya alhamdulillah kat sekolah pun berjaya, masuk universiti dan sebagainya. Itu. Dan kedua, skop usahawan. Usahawan maksudnya saya seorang usahawan kapet. Start from zero. Bukan perniagaan yang diwarisi. Faham. Start from zero. Start daripada nothing, daripada tak ada apa-apa, tak ada nama, dan perniagaan yang unik, yang memang dari segi fizikal je, aku boleh buat bisnes kapet lain lain, bukan online punya bisnes ke apa dan sebagainya. Dan tak ada dapat sebarang bantuan daripada kerajaan dan sebagainya. Sendiri, totally sendiri. Macam mana saya boleh berada di dalam industri sekarang, kekal, relevan. Betul. Kan? Zaman PKP ke tak PKP ke, still standing. Kan? So benda tu saya bercakap, saya usahawan, terutamanya orang yang buat sales lah, Takaful ke, unit trust ke, saya bercakap pasal tu. Sebab saya pun sendiri pun buat sales turun. Dan saya pun bercakap dengan dalam skop kerjaya, kan, orang-orang yang bekerja, kan, macam mana sebab dia dapat kerja, saya tak dapat kerja. Jadi kena bersyukur. Betul. Bersyukur. Kadang orang dapat kerja, Aidit, mengulurnya, kan, komplainnya, kan, saya tak dapat kerja. Saya ni salah satu contoh individu yang tak dapat kerja. Nasib baik yang layak tapi tak dapat kerja. Nasib baik rezeki boleh juga buat bisnes, tapi orang lain yang mungkin tak ada rezeki buat bisnes macam mana, still terkontak-kanting. Betul. So orang yang memang berada dalam industri ataupun dalam dunia pekerjaan, hargai you punya kerja. Kalau you tak suka, you berhenti. Kan? Jangan tak suka komplain tapi kerja lagi. Kan? Tempat you tu ada orang yang boleh isi. Saya pun cakap pasal tu juga, konsep kesyukuran dan sebagainya. Banyaklah jemputan saya, bukan setakat dekat Semenanjung, Sabah Sarawak saya pergi, sampai oil and gas union company, bank negara. Dan kadang tempat-tempat yang saya rasa, sebab kan saya cakap tadi, saya pun ada still rasa rendah diri. Dan kadang tempat tu saya rasa macam, layak ke aku bercakap dekat sini? Sedangkan orang yang aku nak cakap ni pun orang-orang yang lebih pandai daripada aku kan. Tapi dia cakap, Cik Syukur, you share je daripada hati. Kadang kita nak dengar cerita yang berbeza. Saya banyak jemputan. Saya sebenarnya motivasi ni sebagai saya punya add value to other people. Tambah nilai hidup orang. Sebab saya nampak kan, IDN, kehidupan saya sepanjang 40 tahun ni, banyak orang bantu saya, secara langsung ataupun tidak langsung lah. Mungkin dengan doa, mungkin dengan harapan, mungkin dengan kata-kata positif, tak termasuk yang tolong angkat ke, tolong beli kapet ke dan sebagainya kan. Jadi saya cakap, why not kalau saya ada sedikit kejayaan, saya tak rasa saya hebat, sedikit kejayaan ni, why not kalau saya share dengan orang tentang hari ni, semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya, as long as dia berusaha, kan.
dan dia tak putus asa. Itu je. Saya menjadi salah satu bukti. Ya. Bukti. Hari ni kalau you nak bukti ni depan mata ni. Betul. Dengan keadaan tangan saya macam ni, kaki saya macam ni, saya tak boleh bawa kereta, okey. Mungkin kalau Alang dah tengah cerita ni Syukur, mungkin Syukur boleh cerita sikit apa you punya keterbatasan you sendiri dalam kalau nak dibandingkan dengan yang lain. Contohlah keterbatasan. Masa pertama sekali adalah physical lah, of course lah. Nampak secara jelas. Physical. Maksudnya dengan tangan dan kaki yang seperti ini, benda yang orang lain, orang normal boleh buat, saya tak boleh buat lah. Tapi I tengok you tulis boleh. Tulis boleh. Maksudnya benda-benda fizikal, contohnya macam kerja-kerja kasar lah. Panjat ke, betulkan lampu. Kan, mengecat ke. Benda basic adalah macam bawa kereta, bawa motor dan sebagainya. In terms of angkat barang. Dan benda yang mungkin seorang lelaki, seorang suami kena buat, seorang ayah kena buat. Angkat anak. Kan, benda-benda macam tu. Yang kalau nak fikir, kalau nak ikutkan, kalau fikir betul-betul kan, rasa down lah. Kenapa aku tak boleh buat? Kan, kenapa wife yang kena buat? Kalau wife nak komplain, banyak benda boleh komplain. Abang, kalau pergi pasar, kenapa orang lain boleh angkat handbag? Kan? Betul tak? Kenapa kalau keluar daripada kereta, orang lelaki yang kena angkat barang dan sebagainya? Kenapa bukan abang yang buat? Tapi benda tu kalau fikir, memang rasa macam wow, banyak benda yang banyak kurang lah. Tapi kita fikir positif, dan kita ada kekurangan di satu tempat itu, tapi kita isi di satu tempat yang lain. Jadi macam tu lah. Jadi benda macam jalan jauh. Kalau saya pergi mana-mana, kalau perlu pengambil jalan, saya ada wheelchair. Wheelchair, kalau nampak saya punya gambar dekat atau video-video saya dekat dalam saya punya media sosial, saya ada satu wheelchair khas yang ringan, yang saya boleh duduk, dan wife saya akan tolak saya kalau macam saya pergi travel, yang perlukan perjalanan yang cepat dan jauh, kita akan ada wheelchair lah dekat dalam bonet kereta, sentiasa ada wheelchair. You ada wheelchair yang elektrik tu juga? Tak ada. Tak ada lah. Wheelchair biasa. Manual. Wheelchair elektrik tu berat kan? Berat. Nak angkat kan? Lagipun saya bukanlah totally tak boleh jalan. Betul. Kalau jauh lah. Betul. Kalau macam orang yang memang bedridden ataupun memang dia lumpuh, dia memang kena wheelchair macam tu lah, sebab dia nak bergerak pun susah. Faham. Saya okey, cuma benda tu adalah nak mempercepatkan lagi. Sebab tu saya pergi mana-mana, kalau macam contohnya saya pergi pasar kan, mall ke apa. Ini benda paling kelakar, kadang saya duduk dalam troli. Dekat mall? Dekat dalam, kalau kita pergi pasar raya kan. Saya doa sangat-sangat bila saya pergi pasar raya. Saya doa, saya duduk dalam troli, saya cakap janganlah ada orang kenal. Memang takkan lah. Memang orang kenal. Jangan ada orang kenal, janganlah ada orang ambil gambar. Time tu lah ada orang kenal. Yang tolak tu wife lah. Yang tolak wife tak pun anak lah. Si yang umur 7 tahun tu, Anas. So barang-barang dalam troli tu, saya pun dalam troli scan lah. Tapi saya nak tanya Aidil, macam mana saya masuk dalam troli tu? Kan? Macam mana? Siapa yang mengangkat tu? So ini teka-teki. Okey, baik. Cuba fikir. Saya rasa ada dua jalan je lah. Okey. Satu, bini dokong angkat letak. Kan? Satu lagi, you panjat masuk. Okey. Soalan ni tapi bahaya kat sebenarnya. Jawapan dia kat bawah lah. Kau kena teka lah. So kena bagi jawapan sekarang ke? Boleh tak? Boleh tak? Okay, jawapannya adalah saya masuk daripada belakang tu. Kan troli tu kan belakang. Dia main jahat. Si suku belakang. Kan boleh kan? Kan boleh kan? Macam tak terfikir. Semua tak terfikir. Sebab korang tak pernah masuk dalam tu, kau tak terfikir. Betul je. Kan bila tolak kan benda tu buka. Apa susah sangat? Mana boleh panjat? Jatuh lah saya. Betul juga kan. Itu. Semua tak terfikir. Semua tanya, Syukur macam ni kau masuk. So kalau nak keluar, kena tunggu habis barang. Dah habis. Sebab saya dah tutup pintu tu. Kau dah tutup kan? Orang yang scan tu tengok je. Bila barang nak habis. Orang cakap, cik, scan ni sekali. Faham. Macam tu lah. So, saya banyaklah jemput-jemputan ceramah yang pergi. Semuanya lebih kepada nak memberi semangat. Dan Alhamdulillah, feedback very positif. Sangat positif. Kadang-kadang budak-budak sekolah yang tak dengar cakap cikgu kan. Yang cikgu dia cakap pun dia dah macam dah biasa dah. Betul. Bila saya datang, dia bagi impact yang positif. Dia bagi komen yang positif. Cakap, bang, terima kasih bang, saya ni sebelum ni macam ni. Bila abang cakap tu, saya rasa macam kan? Betul lah. Mungkin kesempatan ni juga Syukur kan, kita ada beberapa peringkat umur First kali mungkin saya minta Syukur bagi sedikit kata-kata kepada budak-budak
Yang saya nampak, because saya pun ada anak yang dah lepasan sekolah. Betul? Dah 19 tahun. Yang anak fasa kedua 17 SPM. Yang paling parah sedikit bila umur 15 tahun. Dia lagi lah di peringkat di mana kawan adalah segalanya dan sebagainya. Walaupun kita tak ada nak judge, tapi kita pernah melalui benda tu. Dan tak salah lah, cuma kita lah nak kena bendung ni. Jadi you sebagai abang, ayah contohnya, mungkin lah kalau ada kata-kata sedikit kepada. Sebab bila kita tengok kan dekat jalan raya contohnya yang geng motor, kita tak nak spesifik rempit ke apa. Dia remaja. Remaja ni walaupun dia tak merempit, tapi dia memang kaki vape contohnya pun penyakit juga. Contoh benda macam tu kan. Apa pun sebenarnya ialah relationship dia dengan kawan-kawan ni. Fasa di mana kena berjumpa dengan orang yang betul contohnya kan. So mungkin Suku ada sikit kata-kata kepada adik-adik kita. Sebenarnya kan berkawan tu memang penting lah. Saya pun kehidupan saya tengok bayangkan tadi saya cakap tadi. Daripada saya umur 13 tahun, saya hidup dengan kawan-kawan. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 5 dah 5 tahun. Matrik setahun, 6 tahun. Masuk universiti lagi 3 tahun. 9 tahun. Parents jumpa hujung minggu, di sekolah sebagainya. Tapi macam mana saya boleh bawa diri saya untuk jadi orang yang berjaya? Pertama sekali adalah kita kena self-control lah. Kan, yes, kita boleh kawan dengan semua orang. Tak kisah orang tu siapa. Tapi kita kena self-control. Maksudnya kalau orang tu kita tengok dah menyimpang ke, dah buat benda-benda yang bukan-bukan ke, benda yang kita rasa tak bagus ke, start avoid. Kan, kita bukan benci dia. Kita tak suka sikap dia je tu. Kalau dia berubah, dia boleh jadi kawan kita balik, tak ada masalah pun. Itu pertama kan, kita kena nilai. Nilai orang kawan tu. Dia bawa impact yang positif ke, impact yang negatif. Itu pertama kita kan kena jaga, kena tengok. Memang kalau nak ikut happy, suka kan, kita rasa gembira, seronok, memang benda tu memang semua mendatangkan benda-benda yang macam tu kan. Benda-benda yang kita rasa macam best lah macam ni kan. Tapi kita tengok balik impact dia sebaliknya. Adakah dia memberi kesan kepada diri kita, dan bila kesan pada kita, kesan kepada keluarga kita pula. Kan. So benda macam tu penting. Kita kena pilih kawan-kawan kita yang terbaik untuk kita. Macam saya berkawan dengan semua orang. Saya okay dengan semua orang as long as dia tak buat benda-benda yang jahat, yang salah pada undang-undang dan sebagainya. Sebab penting untuk kawan-kawan dalam membantu kita lah, dalam proses membantu kita dan sebagainya. Dan kita pun sebagai orang yang positif, kita pun bagi impact yang positif pada kawan-kawan kita. Kalau kita boleh tarik dia kan, kepada benda yang positif. Dan kita jangan ego ataupun block diri kita. Kadang bila jiwa remaja kan, kita memberontak kan. Kita suka memberontak. Bila orang cakap, kita nak melawan. Kita suka tak menerima. Kita suka nak melawan balik dengan cara kita. Kan. Kita ingat kita ni macam besar sangat kan. Tapi hakikatnya kita nothing. Kan, kita ada apa-apa pun. Dalam dunia yang sebenar ni, sebenarnya you banyak lagi benda yang you kena belajar. Terutamanya dari segi sikap, dari segi adab, dari segi ilmu. Macam kita punya salah satu, kita punya content creator beritahu kan apa, you nak jadi content, zaman-zaman nak jadi content creator, nak buat apa-apa, semua nak di video kan, nak di highlight kan di media sosial. Kita kena ada ilmu dalam hidup kita, supaya orang tak boleh pandang rendah pada kita, orang tak boleh pijak kita, orang tak boleh nak beli kita dengan nilai yang sedikit dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu penting lah untuk kita. Dan saya pun nasihatkan pada diri saya dan mungkin kepada orang luar juga kan, tentang hari ni, hidup ni tak mudah tau. Hidup ni tak mudah kan, tapi kita yang kena jadi lebih kuat kan. Sebab setiap fasa berbeza-beza, betul? Kan, dulu kita 80s, 90s dan 20s kan. So setiap fasa berbeza-beza. Jadi hidup ni akan sentiasa berubah. Hidup ni akan sentiasa keras kan, akan sentiasa jadi keras. Kita tak boleh doa, ya Allah mudahkanlah hidup, tak ada. Ya Allah jadikanlah aku jadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap cabaran dan halangan. Jumpakanlah aku dengan orang yang baik-baik, orang baik-baik, orang yang positif, orang yang boleh membawa aku ke arah kebaikan, ke arah kejayaan. Saya selalu doa macam tu. Kan, orang yang sentiasa boleh bagi aku impact yang positif. Dan juga
customer yang baik-baik dan sebagainya lah. Jadi kita tak boleh nak cakap kita nak hidup yang mudah, tak ada. Hidup ni memang akan sentiasa akan jadi lebih keras, lebih susah. Tapi kita yang kena jadi lebih kuat setiap hari. Kita kena jadi lebih kuat setiap hari. Baik. Kalau hari ni saya dah buktikan kepada orang ramai. Saya selalu cakap, saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya. Saya kalau tengok media sosial saya bercerita pasal diri saya je. Kalau hari ni saya dah buktikan dengan jalan yang sama seperti orang lain. Saya tak ada apa kelebihan, Edit. Saya datang daripada keluarga yang biasa. Saya bukan anak orang kaya. Kan? Saya bersekolah biasa, sekolah kampung. Saya pun lahir dalam keadaan yang seperti ini. Banyak kekurangan. Kalau saya nak senaraikan alasan, 1000 alasan boleh letak. Itu, ini dan sebagainya. Tapi hari ni kan, satu je sebab saya nak berjaya. Alah, sebab saya nak berjaya. Kan? Sebab apa? Memang saya nak berjaya. Saya nak buat untuk keluarga saya, mak ayah saya terutamanya, keluarga kecil saya yang sekarang, sebagainya. Jadi saya boleh cipta satu sebab yang positif, yang kuat untuk saya pegang, untuk saya berjaya sampai sekarang. Macam tu. Terima kasih banyak. Itu ialah kata-kata untuk yang dalam proses belajar dan nak berjaya. Lagi satu saya tertarik, last one saya tertarik tentang orang yang dah bekerja pula. Bila yang dah bekerja ni, macam tadi kita ada ramai yang tak bersyukur bila dia bekerja juga. So bila kita bekerja ni, memang ada faktor kawan-kawan di office pula. Jadi dia konsep kesyukuran bila kita bekerja. Itu kan syukur jugalah ni. Betul. So mungkin kat sini sebab syukur pun banyak bagi talk-talk kat luar tentang orang punya bekerja dan sebagainya. Mungkin ada sedikit lah nasihat kesyukuran bekerja dan di tempat kerja, dan itu ialah kedua orang kena faham lah rezeki yang dia buat balik tu untuk siapa. Betul kan? Bagi saya orang yang keluar mencari rezeki, tak kisahlah bekerja ke apa kan, dia adalah sebuah ladang pahala tau. Kalau kita sebagai orang Islam, kita anggap dia sebuah ladang pahala yang akan kita semai hasilnya suatu hari nanti. Kalau kita pandang dari sudut duit sahaja, hati kita cukup besar lah untuk buat sesuatu. Kalau kita anggap dia sebagai satu ladang pahala yang memang kita akan dapat semainya di akhirat kelak, yang memang Allah dah janjikan, Allah dah janjikan kita akan sentiasa buat yang terbaik. Kan? Sebab apa? Ruang dan peluang yang kita dapat ni sebenarnya ada hak orang lain yang boleh dapat. Tapi kenapa kita? Kenapa kita dipilih untuk bekerja di sini? Yes, memang kita ni ada kepakaran, kita ada ilmu dan sebagainya. Kan? Tapi sebenarnya kalau orang nak cari, boleh je dapat orang lain. Tapi kenapa kita? Dengan patutnya bila kita dapat, kita gunakan peluang ni sebaiknya. Kan? Kita ambil inisiatif untuk bagi lagi 200%. Kan? Sebab apa? Kita tak tahu. Saya hari ni, saya nampak, saya kadang tertanya ni, kenapa saya boleh berjaya sampai ke tahap macam ni? Saya tak pernah terfikir pun. Saya sebelum masa saya buat bisnes karpet tu, saya fikir adalah saya buat ni untuk kesinambungan hidup je. Kan? Hari ni aku boleh kerja, aku boleh dapat gaji, aku boleh makan, aku boleh bayar, okey lah kan. Tak adalah nak lebih. Betul. Tapi bila Allah bagi kan, saya nampak balik kan, saya fikir macam mungkin ni asbab kebaikan yang aku buat kot. Salah satu aku bantu orang mungkin kan, buat yang terbaik, layan semua orang dengan baik, kita jadi orang yang positif dan sebagainya kan. So benda macam tu yang kita kadang kita buat ni, kita buat kadang-kadang tak ada orang hargai pun. Kan? Tak ada pun tiba-tiba hari anugerah kita naik pentas, dapat anugerah APC, pekerja cemerlang ke apa kan. Orang tak nampak, tapi kita buat ni kerana lillahi ta'ala. Kita buat ni kerana Allah. Kita buat ni untuk kita punya ketenangan, kita buat ni untuk kebahagiaan, kan, dan sebagainya. Biar sedikit rezeki yang dapat tapi cukup, daripada mungkin dapat hasil yang besar tapi sebenarnya benda tu datang daripada sumber-sumber yang mungkin boleh mendatangkan syubhat dan sebagainya. So syukurlah syukur. Dapat sebenarnya rasa syukur dalam hati kan susah tau. Betul. Sabar, semua orang boleh sabar. Betul. Kalau cakap sabar, syukur. Sabar, semua orang boleh sabar. Sabar kan. Sabar, syukur ni peringkat dia lagi tinggi. Tu boleh ikhlas lagi kan. Betul. Syukur ni kan betul-betul kita memang betul-betul serah. Kan. Kita everything yang kita nak kita buat, dan dalam masa sama kita harap
lebih lagi akan dapat. So syukur sebelum kita habis untuk minggu ini, nak tanya jugalah, so what is your next plan? You buat apa? Sekarang dah buat karpet ni, so mungkin you boleh cerita juga kan dengan penonton kita, what is your next target, nak buat apa dan sebagainya. Apa tu, memang impian saya, memang saya berlakon filem. tak lah. Tiba-tiba kan. Saya Blood Brothers 3 tiba kan. Nak lebih berjaya. Doakan. Dah berjaya nak lebih lagi ni? Nak lebih berjaya. Sebab apa? Sebab nak bantu lagi ramai orang untuk berjaya. Itu benda yang saya nampak lah. Nak lagi, sebenarnya kat media sosial saya, setiap hari saya dapat puluhan mesej tentang kerja kosong. Kerja kosong, nak kerja kan. Saya tak ada kerja. Jadi kalau saya ada bisnes yang lagi besar, mungkin saya boleh offer lagi banyak peluang lah. Kan. Dan kerja saya pula adalah kerja yang melibatkan kepakaran. Pasang karpet bukan semua orang boleh pasang. Kan. Melibatkan kepakaran dan ketelitian kan. So macam tu. Dan keduanya, saya nak ramai lagi orang kenal saya dalam sudut yang positif. Maksudnya hari ni kadang-kadang ada orang dilahirkan normal, tapi mungkin jiwa dia OKU. Kan? Betul, ayat tu bagus. Betul. Kan, jiwa dia OKU. Ada orang dia rasa macam dia cukup sempurna, tapi bila tiba-tiba ada sikit je jerawat dekat muka dia dah down lah, nak keluar rumah dan sebagainya. So kadang-kadang ada orang dia rendah diri, dia rasa cepat putus asa, dia rasa dia tak layak berada dalam masyarakat. Dia rasa dia tak ada impian yang besar. Kan? Tak salah ada impian, Aidit. Tak salah ada impian. Berangan kan? Berangan. Impian tu kan, you boleh impian sebesar mana pun, sehebat mana pun, tak salah. Tak kena bayar pun. Saya selalu cakap, tak kena bayar pun ada impian. Tapi yang salahnya adalah bila you ada impian, you tak pergi buat. You tak pergi usahakan. You tak pergi capai. Ada cabaran sikit, give up. Koyak. Meroyan. Putus asa. Complain. A lot of complain kan. Lepas tu cari support system yang betul. Support system betul. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Seriously. Saya pun sekarang, kenapa saya boleh ada tahap macam ni, sebab saya ada wife saya yang sentiasa sokong di belakang, yang akan sentiasa adjust kan, apa-apa yang saya buat dan sebagainya. Saya ada mak ayah saya yang sentiasa akan call saya. Saya ada kawan-kawan saya yang sentiasa support apa yang saya buat, dan klien saya yang sokong lah kan. Support system yang betul. Kalau kita rasa kita sekarang banyak isu mental illness, betul? Mental illness kadang ada orang dia sanggup cederakan diri, ataupun sampai tahap nak buat benda yang lagi teruk pada tu kan. So cari orang yang betul untuk kita bercerita. Kalau macam dah tahap mental ni, kita jumpa doktor lah. Jumpa doktor, janganlah kita cerita dengan orang yang tak sepatutnya. Ataupun orang yang mengambil kesempatan terhadap apa yang kita lalui kan. So jumpa doktor, jumpa pakar, jumpa kaunselor. Kalau tak dapat, kita cari keluarga kan, untuk bercerita. Kita perlukan orang macam tu. Tapi kalau you tengok you sendiri dengan netizen sekarang, you banyak ada kena hentak dengan orang juga ke, ataupun macam normal okay je? Macam mana, how do you take it dengan netizen ni? Tu you off je komen? Tak ada. Saya semua public. Saya semua public. Jadi saya happy je dengan diorang. Kadang diorang komen yang pedas-pedas pun, saya pun gelak-gelak je. Kan? Saya oh ya ke? Saya akan balas macam tu. Ya ke? So diorang kalau lebih panas lah. Tak koyak pun cukup ni. Tak koyak pun juga. Tak koyak pun. Kau nak koyakkan dia. Dia dah cukup koyak daripada kecil dah. Kau cari orang lain lah. Cari orang lain. Kan? Tak koyak pun cukup ni lah. Saya lebih kepada kesian lah. Lagi koyak tu lah. Kesian lah. Aduh. Saya lebih kepada kesian lah. Saya lebih kepada kesian kat dia lah. Tentang tahap pemikiran lah. Saya bukan jenis orang yang proper di media sosial. Seriously, saya bukan orang yang bad marketing also marketing, tak ada. Kadang ada orang bad marketing is marketing, tak ada. Saya jenis orang yang good marketing is marketing. Bad marketing dia menjatuhkan reputasi saya. Saya sentiasa menjaga benda tu. Saya tak ada buat konten-konten yang bukan-bukan, yang bodoh-bodoh, konten-konten yang
Kalau tengok saya punya konten-konten pula, saya tak ada buat konten-konten yang sedih pun. Hari tu saya pula upload, saya cakap apa, saya tak ada buat cerita macam tak ada orang beli kapet saya, tolonglah beli. Saya perniagaan saya ni dah merundum, dah tak ada orang beli. Tak akan nampak. Tak akan nampak. Saya bukan jenis orang yang macam tu, menagih simpati. Menagih simpati tak ada. Saya tak reti. Konten-konten ceria. Ayolah, belakang siapa yang tahu kan. Tak apalah kan. Tapi saya jenis orang yang bila ada keluar je daripada pintu rumah tu, yes, syukur yes, di luar. Betul. Yelah, sebab itu yang paling penting, mindset kita tu. Nak pergi mindset tu positif dan target kita nak buat apa. Bila kita dah keluar tu, kita menagih simpati, dah negatif, jadi kita mengharap orang nampak kita, mengharap orang dengar, kesian kan. Dan saya jenis orang yang mana tahu Aidit, orang yang hari ni kan, buat je. Buat je. Kejayaan tu kan akan datang. Betul. Kan? Kita buat je dulu. Macam saya kan, saya buat bisnes kan. Saya tak cakap saya jutawan. Seriously, sampai sekarang belum jutawan lagi. Kan? Saya bukan cakap saya ni hebat, tak ada. Tapi hidup saya better daripada dulu. Kan? Saya buat sekarang dalam masa sekarang mungkin ramai usahawan cakap apa? Perniagaan sekarang slow dan sebagainya. Yes. Tapi you kena bertahan. Betul. Once you bertahan. Bila market kembali okey ataupun bisnes sebenarnya masa tu kan. Sebab saya percaya satu benda yang apa yang suka cakap ni betul. Macam saya pun buat bisnes juga. Kita pun start daripada bawah. Betul. Dan saya suka satu benda yang saya belajar daripada Mak Saleh juga. Satu benda, macam saya ni ada penyakit yang kalau nak buat satu benda ni, kita kena tunggu benda tu sempurna, ready, A sampai Z, okey baru kita buat. Tapi benda ni memang takkan jadi. You tunggulah setahun, dia akan makan 2 tahun, makan 3 tahun. Betul tak? Setuju tak apa yang korang dengar ni? Kadang-kadang korang pun ada penyakit macam tu. Korang buat bisnes nak buka kedai burger je pun. Contoh, bagus je, tak ada masalah. Tapi fikir, kedai burger aku dah ada stall. Aku nak cat bagi elok sikit lah. Kan? Nak cat, tunggu cat pula, bajet cat, nak itu, nak ini, burger macam mana, packaging macam mana, aku nak tak stiker. Banyak proses dia tu. Bagus. Tapi sampai bila tak berniaga. Tapi saya suka ayat cakap tu, buat je, which is Mak Saleh ni. Contoh macam dia nak buat program, dia nak buat apa, dia nak buat podcast ke, nak buat show ke, kita kena ada satu mindset, babe, kita nak buat ni. Dah 1 sampai 10 step dia, kau dah ada 2, kau jalan je 2 tu dulu. Bila kau jalan 2, sometimes dia tak pergi 3, 4 tau. Daripada 2 tu dia terus pergi 6. So kadang-kadang benda ni kita tak nampak. Bila kita buat, baru kita lalu dah kita rasa. So kepada korang semua yang tengah dengar ni, yang nak buat tapi rasa nak hold, nak bagi perfect, nak bagi cukup lengkap, tak payah. You all jalan je dulu, InsyaAllah kemudian. Jalan betul je. Jalan je. Hashtag jalan je. Hashtag jalan je. Betul. So dan untuk usahawan juga kan. Sebab saya seorang usahawan kan. Mungkin kita punya penonton di YouTube ni adalah seorang usahawan yang sentiasa nak mencari video-video yang positif kan. Ini salah satu video lah, yang mana apa tips yang saya buat untuk saya berjaya hari ni. Yang pertama sekali, setiap orang dia kena ada impian yang besar. Selalu cakap kat saya punya slot-slot ceramah, saya cakap ada start ada impian. Jelas, impian jelas, bukan sekadar impian yang kita just sekadar fikir-fikir je lah. Maksudnya you kalau boleh lukis ke, tulis ke, gambar dengan apa-apa ke, kan, setiap kali doa baca ke, itu kena ada impian besar, impian tu. Dan ikut persepsi ataupun ikut masing-masing lah. Ada orang impian dia macam ni, ada orang impian macam tu, ikut orang. Kan? Ada orang umur 50 tahun, dia kena ada impian, ada impian, tapi ikut umur dia lah, ikut tahap dia, ikut level dia. Mungkin impian dia pasal keluarga ke, tapi hidup dia ada impian. So kenapa kena ada impian besar? Sebab apa? Bila ada impian besar, orang tak sempat nak rasa malas. Bila dia malas je, aku ada impian ni besar, tak boleh ni. Kan? Orang tak sempat nak rasa negatif. Bila ada cabaran sikit je, down lah. Ada orang mesej saya, syukur saya down lah, tak payah. Apa impian awak? Tak ada jawapan. Sebab tu awak down. Sebab impian awak tak jelas. Kan? Impian kau tak jelas. Macam mana orang jentik pun kau boleh jatuh. Betul. Kan? Bila impian kau jelas, trailer datang lah, aku ready. Kan? Sebab aku jelas, impian aku lagi besar daripada cabaran-cabaran. Sebab kenapa saya boleh berjaya? Sebab apa? Bila saya tak berjaya, macam mana dengan kehidupan saya? Siapa nak tolong saya? Nak tak nak, saya dah bakar jalan belakang. Saya memang tetap kena hadap ke depan. Contoh macam saya ada impian nak bawa keluarga saya pergi tengok
Manchester United lawan kat Old Trafford ke, contoh kan. Saya dah pergi dulu. Barulah kita set. Baru kita set. Pun macam ni cari duit sikit, ini nak bawa kan. So lagi dekat lagi excited lah. Lagi dekat lagi excited kan. So bila kita ada impian, saya cakap tadi, bila kita ada, itu tips pertama, mesti ada impian. Jelas. Itu nampak. Kedua, dah ada impian, kena ada tindakan. Bertindak lah. Bukan ada impian balik rumah tidur lah. Ini buat apa? Malah jumpa orang buat apa, penat lah. Layan penat, layan apa, memang takkan dapat lah. So bila ada impian, ada tindakan, selari dengan kita punya impian, all out. Bangun pagi pun melompat lah daripada katil. So apa? Aku impian belum capai lah. Kan? Tak ada masa nak malas, tak ada masa nak down, tak ada masa nak sedih, tak ada masa nak layan apa viral-viral kat media sosial ni. Kan? Tak ada masa dah. Kan? Semuanya FYP tu sekali lalu je, tak apa. Tak ada bagi kesan kepada diri dia. Kan? So tindakan, dia fokus kan. Fokus. Kan? Fokus. Fast action, fast result lah, of course. Kan? So kena buat. Buat. Kan? Buat sampai dapat. Cakap buat je dia kan. Buat. Yang ketiga, dah buat, kena buat apa? Bertahan. Ini yang payah tau. Consistent. Betul. Bertahan. Sebab buat ni first fasa dalam few months tu dia macam tak jadi. Dia macam slow. Macam podcast ni kan. Orang macam tahu podcast ke? ni kan. Betul. Ada ke orang nak tengok? Betul. Kan? Ada ke orang tengok? So bertahan. Keep on momentum tu. Sentiasa bakar diri kita. Ini ni macam satu rotation lah. Bila kita nak bertahan tu, kita ingat balik kita punya impian. Dia berpusing lah dari situ. So bertahan. Konsep bertahan. Bertahan. Macam mana? You buat, nak bandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Contohnya, hari ni orang lain buat podcast. Buat terus meletup 1 million. Kan? Baru satu podcast. Betul. Kita buat podcast ni dah 10 podcast. View. Sendu. Kan? 10,000, 30,000 kan. Kita dah 10 podcast ni, satu podcast tu meletup, terus diperkatakan dalam media. Betul. Baik FYP semua. FYP semua kan. Orang nak share. Relax. Bertahan. Relax mat. Relax. Lepas ni subscriber mesti ramai punya. Juta orang tengok kita punya podcast ni. View mesti ramai. And so bertahan. Ada orang perjalanan ni mudah, senang. Perjalanan kita mungkin ada banyak liku, ada banyak cabaran banyak kan. Yes. Keep on momentum. Keep on moving forward. Sampai satu tahap, satu masa, you akan sampai ke destinasi yang you nak. Yes. So you sampai macam saya lah. Saya dah 15 tahun dalam perniagaan, dalam dunia perniagaan. Kalau nak ikutkan slow lah dengan pencapaian saya ada. Banyak orang lain zaman-zaman sekarang, orang muda yang buat pop meletup. Pop jutawan tu kan. Yes. Saya tak pernah nak jealous dengan apa yang dia orang dapat. Itu rezeki dia. Betul. Yang paling penting hari ni, saya dengan perjalanan saya, betul, dan saya create saya punya cerita sendiri. Kalau nak cerita pasal orang tak boleh, tak habis. Kan? Kita cerita tak payah jauh lah. Kita cerita influencer je. Kan? Contoh influencer. Satu review pun boleh letak 7 ke 10 ribu. Contoh. Kan? Gaji berapa bulan kerja contohnya. Jadi kita dapat lu susah. Kita nak sakit hati ke, kita nak jealous ke, kita nak dengki ke, kita nak apa. Maksudnya itu ialah rezeki dia. Sama ada laluan dia cepat ataupun tak, itu dia. Mungkin dia itulah impian dia. Betul? Dia mengejar kan. Dia tahu. So rezeki lain-lain lah. So kena bertahan. Saya selalu cakap kat diri saya apa? Sikit lagi. Sikit lagi Sikit lagi. Hashtag sikit lagi Sikit lagi. Selalu cakap sikit lagi. Sikit 15 tahun dah. Sikit lagi. So nak buat kan, sikit lagi. Sikit lagi akan sampai. Benda tu yang saya ingat lah. Motivate lah kan. Motivate. Sebab bila kita pandang benda tu jauh, kita akan rasa macam lambat lagi. Betul, setuju. Betul. Dia macam kau naik Gunung Kinabalu lah. Kau tengah mendaki gunung ke apa kan, bila naik kau tengok atas, sambil naik tu cuba kau tengok. Ya Allah tingginya kan. Macam saya ada cerita. Ada lagi? Ada cerita lah. Boleh? Naik apa gunung? Naik gunung. Oi. Macam teli pula kan. Tapi bukan Gunung Kinabalu lah. Yalah. Bukit Broga je. Lain macam. Broga pun boleh tahan juga kan. Bukit Broga. Healing. Healing kan. Saya first time, kawan saya, dia ajak saya pergi panjat Bukit Broga lah. Dia kata masa zaman-zaman belajar dekat dengan rumah kan. Dia kata syukur jom katanya Bukit Broga dia kata tu. Ramai orang pergi, jom lah. Itu seronok tu. Kita buat banner semua bagai kan. Ambil gambar kat atas tu. Dan kita pun nak panjat tu. Selepas subuh ngam-ngam kita nak pergi, kita nak panjat.
nak tengok matahari terbit. Sunrise sunrise kan. Saya dengar macam teruja lah. Macam macam best ke. Best. Jom. Sebab kawan-kawan saya ni jenis kawan-kawan yang memang nak pergi mana suka bawa saya. Dia happy tu bawa saya. Kan. So saya cakap okey lah, besok kau ambil aku lah kan. Kita pergi. So saya pergi dah sampai dekat tempat berkumpul tu, kita pun warming up kan. Gelap lah masa tu, gelap lah 6:30 lebih kan. Betul. So kumpul. So sebelum panjat saya buat 2 perkara. Pertama, saya pasang niat dan impian saya lah, nak panjat bukit sampai puncak kan. Panjat sampai puncak. Tapi saya tak tahu tinggi mana, susah mana. Tapi saya niat saya nak panjat sampai puncak. Kedua, saya tahu dengan keadaan stamina saya, fizikal saya, saya akan lambat. Saya tahu benda tu yang pasti lah. Dengan keadaan saya berjalan kan. Jadi saya tak nak menyusahkan the whole group. Jadi saya cakap kawan saya yang 2 orang tadi ajak saya, kau ajak aku kan, kau kena teman aku. Kau jangan tinggalkan aku lah, nanti apa-apa senang kan tu kan. Aku nak minta tolong apa. So kawan saya pun cakap okay, tak ada masalah, cukup, janji kita sampai. So kita pun mula panjat kan. Sampai satu peringkat saya dah start penat. Sudah start penat. Paling penting start rasa menyesal. Menyesal aku panjat, menyusahkan diri kan. Sakit pinggang, sakit kaki semua. Yang keadaan saya berjalan macam tu kan. Jadi saya macam tak larat lah kan. Kan nak turun satu hal lagi. Betul. Kalau turun tu boleh golek tak apa juga kan. Sebab orang tak pernah cerita pasal turun. Betul. Betul. Panjat Gunung Kinabalu orang cerita pasal panjat je kan. Betul. Saya ingat sebelum ni panjat Gunung Kinabalu turun naik helikopter. Turun memang dah wajib. Jadi dia cerita pasal panjat je. Padahal turun tu lagi seksa daripada panjat. Jadi saya pun duduk-duduk. Kawan saya tiba-tiba ada satu grup tengah on the way turun lalu depan saya lah. Kan. Jadi saya pun macam nak try tanya lah kan. Saya pun tahan abang tu. Bang. Tinggi lagi tak puncak ni? Itu soalan paling tak boleh tanya. Tahu tak abang tu cakap apa? Dik, sikit lagi. Itu punca dia tu. Tu yang sikit lagi tu. Tapi betul. Ayat tu memang jahat. Saya macam dengar macam sikit lagi sebab saya masih ingat niat dan impian saya nak panjat bukit sampai ke puncak kan. Jadi saya pun cakap kawan saya, jomlah sikit lagi lah tuan. Jadi pun kita orang sama panjat. Panjat. Tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. So macam tak penat dah, jauh dah jalan ni, tak sampai kat ni. So dah kena game lah dengan abang kan. So duduk rehat lagi kan. Rehat lagi, minum air. Masa tu bukan minta air, minta nyawa lah kan. Minta nyawa lah. So saya pun duduk. Tengah duduk tiba-tiba ada satu grup lagi tengah on the way turun. Saya pun cakap, nak try tanya lagi lah. Dengan harapan cakap apa? Jauh lagi dik. Dah lah jauh, tak best. Akak pun menyesal panjat. Itulah jawapan yang kita nak kan. So saya pun try tanya lah. Kak, tinggi lagi tak kak puncak ni? Kita nak panjat sampai atas ni, tapi saya tak larat. Dia cakap apa? Dik, sikit je lagi. Geram pula kan. Sikit je lagi kan. Dia cakap, saya macam betul ke tak betul lah kak ni kan. Tapi sebab kita masih ingat niat dan impian saya tu kan. So kita pun panjat. Masa tu panjat bukan dah guna kekuatan fizikal tak. Guna kekuatan otak sekali. Betul. Sambil panjat sambil cakap sikit lagi. Sikit lagi. So sampai otak pun dah tak boleh tipu badan. Macam jauh je lagi. Tak sampai-sampai juga. So sampai satu peringkat saya pun dah tak larat dah. Saya pun duduk rehat. Saya kata tak apalah, tak ada rezeki kan. Tapi saya fikir kalau saya turun, saya takkan panjat balik. Kan. Tapi saya pun fikir dengan keadaan fizikal saya ni larat tak larat. Tapi last tu saya tahan satu orang lagi. Bang, saya tanya betul-betul, bang, tinggi lagi tak puncak ni bang? Abang jangan tipu saya, sebab saya dah kali kena tipu. Dia cakap apa? Dik, sikit je lagi dik. Tapi dia cakap lebih lagi. Dia cakap, dik, adik dah sampai sini, adik tak sampai puncak, memang adik rugi. Abang ni bukan first time panjat, banyak kali panjat, puas hati. Pemandangan kat atas tu cantik sangat. Dia goreng saya macam mi goreng mamak tu. Memang wajib lah. Terbakar tu. Rasa bersemangat tu. Rasa macam teruja lah. Rasa macam dapat satu energi baru kan. Saya cakap, okey lah bang, terima kasih bang. Saya pun cakap dengan kawan saya, jom. Kawan-kawan saya pula punya kawan-kawan baik. Yang bukan kesian-kesian nak tolong angkat ke. Dia siap tenang-tenang je saya punya motor. Jalan. Dia tenang motor. Cepat. Kau yang nak pergi sangat kan. Kawan-kawan saya biasa tu kan. Gurau-gurau kan. Kalau orang dengar macam, kau tak kesian ke? Syukur kan. So bila saya panjat kan, akhirnya dia kan, saya sampai juga kat puncak.
Saya sampai tu kan, saya jerit kuat-kuat. Yes, akhirnya aku sampai juga. Kawan-kawan saya yang dah lama sampai cakap apa? Baru sampai. Saya cakap nasib baik kaki saya tak berapa panjang. Kalau tidak yang selamat muka kau. Kakiku di bibirmu. Saya dapatlah menikmati tu. Saya dah pernah panjat Bukit Broga. Saya pernah panjat Bohe Dulang. Di mana? Di Semporna. Semporna tu memang lagi tinggi 600 meter. Tinggi. Ketagih tu. Ketagih. Masa tu muda-muda dulu lah kan. Tapi kesimpulan daripada cerita saya apa? Yang pertama, sebelum memulakan apa-apa jua perjalanan, pasang niat dan impian. Sebab dia akan mengekalkan kita punya semangat. Macam kita buat podcast hari ni kan, semangat kita nak buat lagi besar, lagi semangat. Kita nak buat bisnes, kita nak belajar ke apa kan. Benda yang pertama, awal permulaan tu penting. Niat kan? Kita pakukan dulu. Betul. Benda tu. Tak boleh goyang. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nak berjaya, pilih kawan-kawan yang betul. Circle. Kawan-kawan yang positif. Kawan-kawan yang bagi semangat kita. Macam saya tadilah. Orang-orang yang bila saya nak down, rasa nak putus asa, kawan kita datang, kita cakap apa? Sikit je lagi. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Bukan kawan-kawan yang bila kita down, kita malas, kita nak give up, kawan kita cakap apa? Aku pun malas, jom kita sama-sama terjun lombong. Betul. Tak nak kan? Tak nak. Kita nak kawan-kawan yang positif. Support system kita, yang push kita naik ke atas sama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila kita penat, jangan berhenti. Sebaliknya, berehat. Betul. Ambil nafas. Healing sekarang, zaman-zaman healing time. Ya, betul. Kan? Kalau macam kita penat kerja, kita kadang konon ada perkataan apa? Burn out. Kan kadang-kadang perkataan dulu tak ada perkataan macam tu kan. Burn out. Burn out. Healing. Kau pergi cakap dengan bos kau. Bos saya burn out dah. Dia bagi burn kau lagi, terbakar terus. Nak healing lah budak-budak sekarang. Kita perlu healing lah kan. Healing. Boleh kan tuan. Tapi sekejap. Maksudnya hari ni kau rasa penat, kau rasa letih, kau rasa down. Okay, kau nak nangis hari ni, nangis lah. Kau nak nangis ke, kau rasa, sebab we are human. Kita manusia. Betul. Yang ada naluri, ada perasaan. Fitrah kita Fitrah. Kita bukan robot yang hari ni yang positif. Tak ada. Saya pun ada masa pun saya down. Ada masa saya pun sedih. Ada masa pun saya menangis. Macam tadi adik cakap kan, ada masa saya memang betul-betul menangis. Saya rasa macam kenapa susah sangat kadang jumpa klien yang memang klien dari tut kan. Rasa macam kenapa ni kan. So tapi kita jangan layan perasaan tu. Hari ni you down, hari ni you sedih, hari ni you putus asa. Yes, hari ni nak nangis lah, buatlah, menjerit lah. Besok bangun balik, semangat balik, bangkit kan. Tapi betul macam Sukur cakap tu, kadang-kadang kita punya perjalanan ataupun klien-klien yang Allah bagi kat kita tu, sebenarnya kita kena take it benda tu satu benda yang positif. Sebab apa? Bila kita tak ada benda-benda begini, kita selesa dan kita tak bersedia dan tak belajar benda baru. Tiba-tiba macam tak pernah pula aku jumpa klien macam ni walaupun perangai dia macam tut, tapi iyalah bagus juga. Next aku dah boleh bersedia begini. So sama benda tu learning process. So kita kena take it positif. Sikit je lagi dah buat je. So dua benda ni korang jangan bagi banyak alasan. Burn out ke whatsoever dalam cerita tadi. Sebenarnya bila kita dalam dunia sekarang ni, budak-budak sekarang ni banyaknya aktiviti di town, pergi mall dan sebagainya. Tapi bila kita macam-macam dulu, sekarang pun banyak yang pergi hiking dan sebagainya. Macam benda-benda macam ni, proses begini, dia penat, ada journey A dan B, perjalanan, berhenti, berehat. Sebenarnya benda ni kita boleh transformkan dalam apa jua dalam kehidupan kita, kerja kita. Baru kita tahu kan. Penat, berhenti, berehat. Bukan berhenti terus. Berhenti sekejap. Lepas tu teruskan. Yang penting paku tu betul, nawaitu kita dalam apa jua kerja kita nak buat. Terbaik lah. So saya rasa kita dah borak panjang. Betul. Banyak benda yang dah korek. Sebenarnya sikit je yang saya plan, tapi banyak yang curah-curah yang Sukur bagi. Alhamdulillah. Yang mana bagi hari ni? Ini memang bagi lah. Korang jangan bagi banyak alasan lagi dah. So yang muda ada, yang daripada peringkat sekolah ada, peringkat yang nak start bekerja ada, dan juga usahawan pun ada. 3 peringkat kita bagi all out. Free tau korang tengok ni. Sebab apa? Kalau nak dapat personal coaching ataupun personal sharing ni, memang satu Malaysia travel. Cik Sukur memang sangat busy dengan dia punya bisnes kapet yang utara, selatan, timur dan barat ni. Jadi kami di ID My Way Podcast ucap terima kasih lagi kepada Cik Sukur Ibrahim kita. Thank you so much, dan juga semoga Cik Sukur kita ni diperluaskan rezeki dia dalam apa jua dia lakukan, dan juga segala
business, sharing, perjalanan hidup dan sebagainya. All the best to you. Semoga Allah permudahkan dan juga luaskan rezeki Allah. Dan juga support kita juga di Edit My Way, insyaAllah. Dan kepada you all semua yang dengar, kita haraplah you all dapat dengar betul-betul. Dan kat YouTube kau boleh patah balik dengar 2-3 kali ke. Sebab bila kita panggil seorang insan yang bagi saya hebat, sebab dia melalui fasa-fasa dan juga liku yang bukan mudah, ramai orang akan koyak, ramai orang akan berundur, ramai orang yang akan macam dia sendiri start pun sebenarnya self-confident pun tak ada. Sampai boleh masuk bawah katil, sorok tak nak jumpa orang. Because manusia. Dan ada kekurangan yang mungkin dilihat sebagai kelebihan daripada hidup dia. Tu pun sebenarnya susah nak terima. Tapi itu ialah anugerah. Kelemahan ialah kelebihan. Bila kita tengok satu masalah sebagai satu benda yang baik, alhamdulillah semua benda kita tengok benda yang baik kan. So terima kasih sekali lagi kepada korang semua yang mendengar Edit My Way. Weh, berapa jam kita cerita? Rasa ni paling panjang kan ni. Berapa jam? 2 jam lebih terbaik lah Cik Suko. Seronok dengar. Jadi benda ni dia generik. Maksudnya you boleh dengar sebagai seorang ibu, nasihat kepada anak, sebagai diri you sendiri, sebagai pelajar, sebagai usahawan dan sebagainya. Apa jua kita akan potongkan pendek-pendek punya klip. Kita akan share dalam Instagram dan terutamanya di TikTok kita, sebab TikTok ni yang paling ramai orang share. Kita harap you all share juga benda-benda baik. Ada kawan yang tengah sengsara, tengah dalam cubaan, dugaan, ujian dan sebagainya. Boleh share. Mungkinlah asbab itu dia kembali bangkit. Cakap dia sikit je. Lagi satu, buat je. Itu dia. Pasak niat betul-betul. Tak kira lah korang nak keluar rumah, nak keluar je, buka je pintu rumah nak keluar tu. Pasak niat betul-betul. And buatlah kerja you all out. Dan niat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dan terima kasih lagi kepada Ride EV. Ride EV ni motor elektrik. Pada korang nak tahu segala info tentang Ride EV, yang mana siapa yang dah biasa guna motor biasa, mungkin nak beralih, best ke beralih kepada EV ni? Untung ke? Selamat ke? Nak charge macam mana? Susah ke senang? Boleh dapat segala info di Ride_EV di social media. Dan dia punya data-data, dia punya info-info pun dah ada kat sini. Kita naikkan pop-up grafik, so you boleh tengoklah dia punya social media dia. Okay? Dan kepada anda semua, terima kasih sekali lagi kerana mendengar sampai habis dan menyokong I Did It My Way Podcast. InsyaAllah minggu depan kita bawakan lagi juga guest-guest yang menarik. InsyaAllah memberi inspirasi kepada anda semua. Okay, jangan lupa layan I Did It My Way Podcast next episode. Sempoi. Assalamualaikum.